Blend cili boleh, nak blend daging boleh, nak blend buah pun boleh tau pakai blender ni. Ada 4 bilah yang 2 layer macam ni. Memang sangat smooth. Atas dia pula ada food grade tau. Memang selamat lah kalau kita nak blend makanan dalam ni. Hari ni aku nak blend cili kering ni. Nak buat sambal sikit. So, kita kalau nak cairkan sikit, letaklah air ataupun minyak. Ingat ni, penutup dia memang sangat kedap. So, jangan risaulah, takkan terpelanting lah bila korang blender. Pakai plug jenis 2 pin macam ni. Reka bentuk dia sangat moden korang. Colour gold dengan putih macam ni memang menawan, nampak estetik sangat. Boleh pilih nak blend kasar, blend halus ataupun blend lumat. Tak sampai seminit dah siap dah blend kita. Tengok ni hasil dia, dah tak payah dah nak menumbuk sambal. Sekarang ni pakai je chopper blender ni. Dah boleh buat sambal tumis pagi-pagi. Nak cuci pun mudah korang. Tengok ni, lalukan je kat air. Tak payah nak bilas-bilas. Dah pun bersih je.